orang yang umur dah lewat 20-an, dah nak masuk 30, tapi masih lagi keliru tentang kehidupan. Masih lagi tak tahu nak tuju ke mana. Masih lagi tak mengenali diri. Masih lagi tak tahu apa passion yang ada dalam diri tu. So, kalau korang berada dalam situasi ni, korang bukannya sedang confused, tetapi sebenarnya korang tak buat pilihan. Takkanlah umur dah nak masuk 30, dah melalui pelbagai perkara dalam hidup. Sejak zaman kanak-kanak, masuk zaman remaja, masuk awal 20-an. Takkanlah sepanjang satu dekad ke belakang ni, tak pernah ada apa-apa perkara yang membuatkan korang faham tentang hidup ni. So, apa yang korang kena buat adalah, korang kena buat pilihan dalam hidup. Korang sendiri tahu apa yang ada dalam dunia ni, apa yang korang kena buat, apa pilihan yang korang kena buat, apa hala tuju yang korang kena buat. Korang sebenarnya dah tahu, cuma tak buat pilihan je lagi. So, buat pilihan dulu. Tengok macam mana. Kalau katakan pilihan tu rasa okey, boleh teruskan. Rasa tak okey, mungkin boleh tukar pilihan yang lain. Tapi kalaulah direction dalam hidup tu tak ada, tak nak buat keputusan, tak nak buat pilihan dalam hidup, maka hidup tu macam biasa-biasa sajalah. Tengok orang lain hebat di luar sana, tapi diri sendiri masih lagi biasa-biasa, umur dah nak masuk 30.